Okay, dah tak ada takut lah. Ha. Second time lah. Lepas tu tiap-tiap minggu PD. Ya. Dia takut tu boleh buang. Betul. Actually before aku masuk motor besar ni lah, kita mesti start motor kecil dulu kan. Dulu masa aku ambil lesen motor mula-mula, lesen motor L aku dah ada lesen motor, tapi aku takut bawa motor. Sama macam kau, story kau kereta, which aku buat hari tu. Masa tu aku ingat lagi, cousin aku ni bagi pinjam motor atuk aku, model EX5 yang lama punya, EX5 yang first model. Petak EX5 petak yang first model lah. High power EX5 power. Memang kalau kau kickstart tu macam motor kampung lah. Faham. So dia suruh bagi aku motor ni, kau praktis pakai motor ni sampai kau berani. So apa aku buat, motor tu aku pergi kedai beli daripada rumah, pergi kedai belakang tu je lagi. Praktis tu je. Lama-lama aku berani sikit, aku cuba explore kawasan perumahan taman aku. Okay. Afterward aku main jalan besar. Okay. Jalan besar, jalan traffic light lah. Kecil-kecil dulu.